Saya tidak menjangkakan permainan sotong versi Thai adalah nyata. Hanya ambil vaksin, tempat di bawah 8 pada muka manusia, puluhan sesungut sotong akan tumbuh. Bukan sahaja boleh diwariskan kepada generasi seterusnya. Biasanya, anda tidak perlu bercakap semasa berkomunikasi. Komunikasi boleh diselesaikan dengan hanya menggunakan 8 sesungut. Sebab mengapa ini berlaku? Hanya kerana di dunia masa depan, hujan turun berterusan selama 3 tahun. Agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan semasa, para saintis mengekstrak gen sotong laut dalam, digabungkan dengan gen tardigrade yang sangat mudah disesuaikan. Vaksin khas telah dibangunkan. Asalkan vaksin ini disuntik, manusia boleh hidup bebas di alam air. Tetapi vaksin ini mempunyai beberapa kesan sampingan. Ia seperti sesungut seperti sotong yang tumbuh dari muka. Melihat bahawa orang barat semuanya telah bertukar menjadi raksasa sotong, Perdana Menteri Thailand segera memarahinya dalam wawancara itu. Siapa yang mahu menjadi raksasa sotong? Pergi ambil vaksin. Bagaimanapun, beliau adalah Perdana Menteri. Walaupun saya mati, saya tetap mahu menjadi manusia biasa. Jadi Thailand datang dengan satu lagi idea pelik. Membina kubah kaca gergasi di atas bandar. Ia bukan sahaja boleh menyekat air hujan, ia juga membolehkan penduduk menjalani kehidupan normal di dalam. Tetapi orang biasa menganggap ini tidak sebaik vaksin. Kemudian bandar itu menjadi penjara. Rakyat juga akan kehilangan kebebasan mereka. Menjadi sotong yang sedia untuk disembelih di atas papan pemotong. Melihat kemarahan di kalangan rakyat, kerajaan Thailand memutuskan untuk mengadakan acara suara dalam hujan. Tempat pertama, anda juga boleh mendapatkan kelayakan untuk tinggal di daerah Shangcheng. Sejurus itu, Hiaomi dengan suara semula jadi, digalakan oleh rakan baik saya Hiaoli, dipentas The Voice of Thailand, serta-merta mendapat sejumlah besar peminat. Tetapi ini juga menarik perhatian Perdana Menteri Thailand Chai Pa. Ketahui tentang kawasan setinggan tempat tinggal Hiaomi. Baru-baru ini dilanda hujan lebat. Chai Pa segera pergi untuk memeriksa. Hiaomi akan dibawa pergi. Kawan baik Hiaoli tiba-tiba menangis ketakutan. Apabila melihat perkara ini, Cai Pa dengan pantas melangkah ke hadapan untuk menghiburkan Hiaoli. Sengaja tunjukkan yang anda sayangkan rakyat seperti anak sendiri. Serta-merta, semua hadirin terharu. Tetapi pada masa ini, Cai Pa tiba-tiba melihat bahawa badan Hiaoli dipenuhi dengan nanah. Dengan rasa jijik, dia cepat-cepat menolak Hiaoli. Hiaoli juga dengan mudah menanggalkan topengnya, mendedahkan wajah sebenar Cai Pa kepada semua orang. Ternyata lelaki ini melakukan satu perkara di permukaan tetapi lain di belakang tabir. Malah diam-diam disuntik dengan vaksin mahal. Biarkan masalah itu. Ini segera membangkitkan kemarahan orang ramai. Siaran langsung itu juga tamat secara mengejut. Seterusnya, apa yang perlu dilakukan oleh orang yang tinggal di bawah?